Hi guys, welcome back to my another video. Aku nak update progress punya renovation studio. Kalau kau tengok kat belakang ni, kita dah tebuk lah all the dinding-dinding wall tu. Aku kasih clear je semua. Aku memang nak wall tu tak ada dan kosong. Ni adalah hari kedua lah proses. Kalau first video yang korang tengok tu, mostlynya ada wall dekat sini, dekat sana. Lepas tu ada bench kat sini, ada bangku. Memang book semuanya. Aku nak clear je. Studio ni cantik bila clear lah. Aku rasa better aku buka je. Senang sikit aku nak nampak apa nak kena buat kan. Maybe next buat nak kena keluarkan batu-batu ni semua. Lepas tu barulah simen balik dekat tiang ni. So proses hari ni memang nak keluarkan batu-batu ni dulu lah. Proses yang lain tu dia tak banyak sangat. Bila dah keluarkan batu, Wak boleh fokus nak kemaskan dinding-dinding. Benda ni boleh siap dalam masa seminggu ataupun 2 minggu lah. 2 minggu aku settle, aku boleh fokus untuk masukkan aircon. Kalau tengok sini, ni batu-batu ni semua kita nak kena keluarkan lah. Dia akan lambat sikit. Benda ni nak kena angkut satu-satu. Agak renyah jugalah. Aku tak plan pun untuk tebuk this wall. Tapi bila aku fikir balik, bila aku nak letak lighting agak susah untuk backlight, aku tebuk je lah. Aku ada ruang sedikit untuk aku letak area sini untuk backlight. Psychorama aku maybe dekat sini. Kalau aku ada backlight sikit kat situ, aku dah happy lah. So inilah view dia. So kat atas ni pun nak kena repair balik. Akan clearkan kawasan ni. Di kawasan ni aku akan buat kawasan makeup lah. And then kawasan ni aku akan letak partition sikit untuk dividekan wall. Maybe kat sini aku plan nak ada pantry lah. Okay, ada kitchen island kat sini sikit. Side coffee punya side kat sini. And then sinki kat sini. Sinki ni pun aku tak sure lagi sama ada aku nak tarik belah sini ke ataupun nak staykan dia kat sini je. Sebab sinki ni macam pelik jugalah kalau dia duduk kat situ. Yang ni satu lagi masalah aku. Dia sebenarnya memang best kalau studio kalau kita buka semua macam. Aku suka je dia tinggi sebab dia open kan. Aku kena minta advice daripada orang aircon. Possibility apa yang akan berlaku bila tengah hari, adakah panas? Takut macam kalau aku letak aircon nanti dia nak cycle, nak bagi sejuk the whole space tu, makan masa. Mostlynya aku punya studio ada ceiling tinggi macam ni memang cantik lah. Aku nak angkat lighting tinggi-tinggi pun tak ada masalah. So lantai ni pun satu hal juga ni. Buat kena kikis dulu semua ni, bagi rata dulu baru boleh cat. Okay guys, so tu je untuk update hari kedua untuk renovation aku punya studio. Tu je untuk update kali ni. See ya. Bye. Assalamualaikum.